kan. Jadi kena make sure ibu bapa ni kena ambil tahu zaman sekarang, walaupun mungkin anak-anak kita jarang keluar duduk dalam bilik ke, tapi dia punya connection ataupun perbualan, komunikasi dia, apa yang didedahkan, exposure dia adalah melalui handphone yang boleh dibawa ke mana di dalam bilik dan sebagainya. Jadi melalui perkenalan itu mereka akan set satu time untuk berjumpa kan, dan akhirnya melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya lah. Jadi ibu bapa kena tahu circle anak, ibu bapa kena tahu apa yang ada dalam handphone anak, dia communicate dengan siapa. Dan yang paling penting yang saya selalu kongsikan benda ni adalah peranan ibu bapa untuk kongsikan tentang perkara-perkara yang melibatkan seksual sejak anak-anak kecil lagi. Mana yang tidak boleh, apa yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh sentuh, dan circle-circle orang tertentu yang boleh kita berkawan ataupun tidak. All those things kita perlu sampaikan, dan maklumat itu perlu maklumat pertama disampaikan oleh parents, ibu bapa. Bukan kanak-kanak ini dengar tentang pelajaran tentang seksual daripada orang yang tidak sepatutnya. Kan ini yang menakutkan. Apatah lagi kalau melibatkan orang itu seorang pedofil yang memang suka kanak-kanak. Jadi dia akan groom budak-budak ini dengan knowledge, dengan hadiah dan sebagainya, dan akhirnya dia letakkan satu trust yang besar pada kanak-kanak, dan kanak-kanak akan rasa this guy lebih caring, lebih ambil tahu, lebih mengajar berbanding ibu bapa dia.